Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Semua okey? Okey. Semua dah bersedia untuk belajar? Dah. Okey, sebelum kita masuk pada isi pengajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya, hari ini cikgu pakai tema apa? Bunga. Syarat. Okey, cikgu nak. Okey, kalau nak jawab angkat tangan. Saya. Okey, Afika dulu. Kenapa? Saya nampak bunga-bunga tema macam flora-flora. Okey, kenapa? Siapa nak jawab? Okey, kenapa? Saya nampak macam-macam bentuk, cikgu. Ada bentuk rama-rama, ada bentuk bunga tulips. Lepas tu macam-macam lagi. Terima kasih. Okey, kalau contoh cikgu pakai baju yang bentuk bulat-bulat polkadot, tahu polkadot? Tahu. Okey, cikgu mematuhi tak tema bunga? Tak. Kalau contoh cikgu pakai bunga tapi warna lain, mematuhi tak? Mematuhi. Tema bunga lagi kan? Okey. Nampak? Okey, kita teruskan. Kita tengok kamu nampak tak lagi? Okey. Okey, gambar ni dia bawa tema apa majlis ni? Apa tu? Kenapa tutup muka, cikgu? Saya tutup muka lah sebab ini biru. Biru. Jadi Biru ni tema. Cikgu nak tema. Ada tak yang nak jawab? Okey. Denim. Okey, siapa nak jawab kenapa denim? Sebab dia warna biru, cikgu. Biasakan denim kan warna cerah, warna-warna lembut. Betul ke, cikgu? Betul. Okey, terima kasih Sarah. Okey, siapa lagi nak bagi ciri lagi? Okey, nak. Sebab dia pakai macam ada jeans tu. Okey, bagus. Dah dua ciri. Ada lagi tak? Ada lagi nak bagi? Fika, cikgu. Tema denim awak cakap sebab dia pakai jeans warna biru. Betul. Betul. Okey, kita tengok gambar seterusnya pula. Okey, ni tema apa? Ni retro. Okey, siapa nak jawab angkat tangan? Retro. Okey, thank you Ken. Betul. Okey, siapa nak jawab kenapa? Nadia. Sebab rambut dia. Nadia. Yang merah tu. Oh, betul. Okey. Saya. Okey, Afika kenapa? Okey, saya nampak baju dia tu kotak-kotak. Dia macam plastik gitu. Yang boleh 90-an. Pakai jari mata cikgu. Pakai Terima kasih. Okey. kotak. Kalau cikgu pakai baju kebaya, kena tak kena tema? Tak. Kalau contoh baju cikgu pakai ada tanjak, kena tak? Tak. Sebab ni tema? Retro. Jadi dia ada ciri? Ciri Retro. Okey. Berdasarkan contoh dan gambaran yang cikgu bagi, apa yang kita nak belajar? Tema. Soalan. Okey, siapa nak jawab angkat tangan? Okey Wani. Dan kita nak belajar tema dan persoalan. Okey, betul. Hari ini kita akan belajar tema dan persoalan. Kenapa tema dan persoalan? Apa kaitan dengan gambar yang cikgu bagi? Apa kaitan dengan ciri yang cikgu bagi? Okey, siapa boleh bagi tahu apa itu tema, apa itu persoalan? Cikgu dah tunjuk. Okey, siapa boleh tidak? Siapa sukarela nak baca? Saya. Okey, baca nak. Okey. Definisi tema ialah perkara pokok atau tunjang cerita bagi sesebuah karya yang hendak disampaikan oleh pengarang. Persoalan pula ialah perkara-perkara lain atau isu-isu yang ingin dikemukakan oleh pengarang sebagai penyokong kepada tema karya. Okey, terima kasih. Okey. Kesimpulan yang cikgu boleh cakap. Okey, tema cikgu tadi kan bunga. Ciri-ciri cikgu ada bunga-bunga. Betul tak? Tema tadi ada denim. Ciri-ciri dia pakai jeans biru. Jadi, dalam sesuatu karya, kalau dia ada keluarkan tema, dia kena ada juga ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia kita panggil Persoalan. Sebab apa ciri-ciri tu? Sebab ia Isu-isu yang ingin dikemukakan. ia kecil. Betul kan? Betul. Tema ni Besar. merangkumi keseluruhan. Okey, semua dah tahu kan? Definisi tema dan persoalan. Jadi, dalam karya macam mana kita nak kelaskan tema dan persoalan ni cikgu? Betul tak? Betul. Okey, cikgu bagi satu contoh. Contoh yang pertama, okey siapa sukarela nak baca? Sukarela nak baca sajak ni? Ayu, cikgu. Ayu, nak ke boleh ke? Boleh. Okey, kasih Ayu banget.
Baca sajak tu. Baca. Okey. Okey, saya nak baca rangkap satu. Di atas rakit ini, ku kayu kenangan. Mudik ke hulu zaman kecilku. Yang kehabisan di lumpur sawah, yang menyabarkanku di mana pancing. Di mata pancing. Di mata pancing. Terima kasih Ayu. Macam emosi ya, dah baca tak nangis dah tu. Bagus Ayu. Okey, dalam rangkap ni apa yang kamu faham? Dia berkunjung ke kampung halaman cikgu. Angkat tangan, angkat tangan. Okey. Apa yang saya faham cikgu, dia berkunjung ke kampung halaman. Penyajian ni dia nak imbau kembali kisah-kisah lama dia cikgu. Terima kasih Wani, betul. Okey, siapa nak bagi tahu kenapa? Macam mana awak tahu dia pergi ke kampung halaman? Macam mana dia mengimbau kembali kisah-kisah lama? Dan kisah-kisah lama kehidupan. Okey, Okey Widya. Sebab dia ada bagi tahu dekat sajak tu pasal zaman kecil. Zaman kecil. Sebab tu lah dia cakap kampung halaman. Kalau kampung halaman, ya, sebab dia ada sebut pasal lumpur sawah tu mengabarkan dekat kampung halaman. Lepas tu Lepas mengimbau kembali ibu kembali sebab dia sebut zaman kecilku zaman kecilku. dan kenanganku. Lagi kisah-kisah lama kehidupan. Dan Kisah-kisah lama kat mana kisah-kisah lama ni? Dekat menyabarku di Kehabisan sawah. Kehabisan di lumpur sawah. Lepas tu dia pun cakap lagi menyabarkan pandai. Terima kasih Kat. Okey, kamu dah belajar kan macam mana kita nak transfer, kita nak terjemahkan mesej tu, betul kan? Betul. Okey, cikgu dah ajar sebelum ni. Cikgu nak kamu gunakan ilmu itu untuk kamu buat aktiviti tu. Sebab apa? Dari mesej ini kamu sebenarnya boleh keluarkan persoalan. Okey, contoh proses untuk kamu keluarkan persoalan adalah mesej kamu dah dapat, betul kan? Betul. Okey, cara nak keluarkan persoalan wajib ada perkataan persoalan di hadapan dan kemudian apa yang kamu terjemahkan daripada mesej ini. Okey, cikgu terjemah daripada mesej ini ialah pengalaman dalam kehidupan. Sebab apa pengalaman? Sebab ni saya cakap mengimbau. Sebab semua ini adalah pengalaman hidup. Okey, dalam kehidupan. Sebab ni dia cakap dalam kehidupan. Okey. Sebab huraian dia, penyajak ingin menyatakan bahawa huraian ni penting tau. Sebab apa? Kamu nak gunakan huraian ini dalam menjawab soalan SPM sebenar. Faham? Faham. Okey. Kita akan gunakan proses ini dalam aktiviti Think and Share. Siapa nak main aktiviti angkat-angkat? Saya. Okey, kita akan buat aktiviti, kita tengok kamu boleh buat atau tak. Boleh. Sebab aktiviti ni cikgu bagi kebebasan untuk kamu keluarkan idea, kebebasan untuk kamu keluarkan mesej, kebebasan untuk kamu keluarkan persoalan berdasarkan apa yang kamu faham. Boleh? Boleh. Okey. Cikgu nak agihkan kamu kepada beberapa pasangan. Boleh? Boleh. Okey, siapa dah dapat pasangan kat tangan? Kami bertiga, cikgu. Okey, dah tangan. Siapa pasangan awak, Afika? Okey, siapa pasangan awak, Ayu? Okey, siapa pasangan awak? Bertiga. Mantap. Okey, seorang daripada setiap kumpulan wakil baik ambil peranan. Okey, jalan. Belum. Kasih cikgu. Okey, semua kumpulan dah dapat? Dah.
sama persoalan yang kamu faham. Cikgu nak ada bukti semua tu. Kenapa mesej tu keluar dekat rakap tu ada bukti tau. Sebab nanti kamu akan ada satu aktiviti yang berkaitan dengan apa yang kamu cari. Okey, pembentang dia pembentang nantilah cikgu akan bagi fungsi awak ya. Okey. Sekarang ni kamu analisis dulu. Rangkap. Okey, awak dapat rangkap 2. Cikgu bagi awak rangkap 3, cikgu bagi awak rangkap 4. Boleh? Boleh. Okey, cikgu bagi masa selama 10 minit untuk kamu analisis dan catat di kertas yang cikgu berikan. Okey, bermula. Okey. Untuk dalam ni catat ni, maksudnya tu mesej persoalan penyajar. Awak boleh buat ikut kreativiti Oh, awak. okey. Kalau ada awak nak buat macam ni boleh. Lepas tu keluarkan persoalan bawah ni. Boleh. boleh je. Yang penting apa yang awak faham. Okey. Sebab pembentang tu akan bentang. Faham tak? Dengan kerjasama Cikgu saya nak tanya. Ya. Capture lah. Boleh? Ni potret. Rangkap 2. Lepas tu Soalan. Boleh? Okey. Kamu boleh buat sekarang. kena tulis balik ke? Tulis balik. Okey. Nampak tak? Okey. Gerak sikit. Sekejap buku. Awak ambil je sekejap. Cikgu. Tulis menajamkan kamu. Tidak. Di atas rakit. Atas rakit. Menajamkan kalam. Oh tu Ya. Kaki aja. Kusangka. Menyusuri hulu zaman kecil. Di atas. Ini. Kedai. Di atas rakit. Kusangka basah ke sekolah. Kusangka basah ke sekolah. Kecil sangka padat. Meninggalkan ibu. Sangka padat. Tak tahu. Menghabiskan di satu baris. Di anak tahun kedua. Yang turun. Yang turun pada zaman zaman Dua dengan tiga. Rujuk ke bawah. Persoalan bawah. Tulis. di mata kunci. Kegigihan. Kegigihan. Menuntut ilmu. Kita keluarkan persoalan ini. Dikaya penyanyi sebab bawa menulis dengan menulis puisi sama. Okey, dan dengan perasaan melayani hati. Okey, buat persoalan dengan tema dengan soalan. Dah siap cikgu. Sampai cikgu dah siap lagi. Apa? Okey. Ambil masa. Cantik tak tulis saya. Tema. Mana mesej awak? Jadi cikgu nanti saya bentak. Macam mana? Dia nak Cikgu nak juga. Cikgu nak. Sebab ni keluarkan persoalan tu. apa mesej? Janganlah sedih. Mesej kita ialah Sebab cikgu nak tengok bukti yang awak keluarkan. Nak buat mesej juga. Buat persoalan Pada persoalan tu kita Kat mana bukti kegigihan tu? dia berkaki ayam. Dia mempunyai kesulitan menajamkan kalam dan berkaki ayam. Nak bukti dia tu jaga kaki tak ada slipper. Kesusahan dia. Mana bukti menuntut ilmu tu? Garis-garis. Mana menuntut ilmu? Menyusuri denai. Tak ada warna lain. Cikgu tak ada marker warna merah. Sekejap, cikgu tengok. Yang tu mesej. Cuba buat dulu. Buat tema dulu. Cikgu nak tengok bukti tu kat mana menuntut ilmu tu. Kenapa? Sebab cikgu akan tanya maksud rangkap ni kenapa. Menyusuri denai basah ke sekolah. Sekolah ni apa? Macam tu. Sebab dia tak mengalah. Tu gigih. Cikgu nak definisi gigih tu kat mana? Persoalan kompeten je.
Ada kerajaan. Okey. Jadi rangkap ketiga. Okay, Rangkap dua mana? tiga. Tu rangkap juga pintu cikgu. Masya Allah. Kan, kita 2, 3. Kita 3. Itu dapatan ketiga. Rangkap kedua. Okey. Rangkap kedua. Ni rangkap 4. Okay, yes. Saya punya. Dengan Ayu. Tak bigil semua. Okay, rangkap. Ada kata akhir. Okey, di sini. Kita duduk ya. Boleh duduk. Sini duduk. Boleh dekat pintu. Kau nak keluar kan? Dah shoot. Professional sikit. Okay. Kamera. Okay, kita catat semua dah tulis dapatan masing-masing kan? Ya. Okay, sekarang siapa nak pergi lawatan? Saya. Okey, kita akan pergi lawatan daripada satu stesen ke stesen untuk kita tengok dapatan rakan-rakan kita. Boleh? Boleh. Nak? Nak. Dan cikgu nak kamu mesti ada nota dengan pen di tangan kamu. Bawa. Kamu catat persoalan dia. Sebab nanti mudahlah kamu nak buat nota untuk hari ni. Boleh? Boleh. Okey, sederhana. Dah. Okey, pembentang semua dah sedia. Sudah. Pembentang dah ambil tempat. Sudah. Assalamualaikum. Berada kat dunia sendiri ke? Okey, pembentang dah ready. Dah. Okey, dah. Okey. Jom pencetak bangun. Let's go pergi ke Stesen Tanjung Manik. Stesen Tanjung Manik. Okey, Rawang. Kekeri. Batang kali. Batang kali tu. Sekejap Nampak je. Tengok saya mana. Okey. Stesen 1. Cikgu semak gigi ni. Okey. Awak dulu bentang. Okey. Kalau pembentang nak tengok pun boleh tau. Okey, semua nampak tak kat sini? Ni rangkap berapa ni? Rangkap dua. Rangkap 2. Okey, saya nak seorang baca boleh? Okey. Di atas rakit ini ku kayu kenanganku, mudik ke hulu zaman kecilku yang ku habiskan di lumpur sawah yang menyabarkanku di mata kancing. Ya, betul. Betul. Okey, di atas rakit ini ku kayuh kenanganku. Okey, cikgu, saya nampak kat sini ku kayuh kenanganku ini adalah penyajian ni dia mengimbau kisah-kisah lama dia. Dan hulu zaman kecilku ini dia menunjukkan kehidupan dia pada waktu kecil. Ku habiskan di lumpur sawah ini, saya nampak ada macam apa, elemen-elemen kampung dekat sini, simbolik dengan kehidupan kampung penyajak tu lah. Dan menyabarkanku di mata pancing, melibatkan dia punya pengalaman hidup. Dan berdasarkan mesej ini, saya keluarkan pada rangkap kedua ini, penyajak juga menunjukkan persoalan pengalaman dalam kehidupan dia. Okey, nampak? Nampak. Okey, kita semak. Dia cakap mesej dia, sini mesej kan? Mesej ni contoh Okey, dia kat dalam mesej pelajaran. dia cakap mengimbau, penyajak mengimbau kisah lama yang mana kisah lama tu di kehidupan di waktu kecil. Dekat kampung, Ya, kehidupan di kampung. Lepas tu ada pengalaman hidup. Pengalaman hidup menyabarkanku di mata pancing. Allah tak berbekas pun. Cikgu Okey. punya apa cikgu? Maka ada. Ni cikgu. Oh, terima kasih Wani. Okey. Sini kita nampak mesej ada. Okey, sini kita dapat bukti ada satu bintang. Okey, persoalan dia pengalaman dalam kehidupan. Sebab apa pengalaman? Disebabkan oleh dia punya kehidupan dia. Maknanya tengok lumpur sawah dia main. Mata pancing mana dia pergi mengair. Nampak pengalaman kat sini berdasarkan tengok. Betul kan? Betul. Okey, dalam kehidupan. Kenapa kehidupan? Sebab zaman kecil, kenangan, zaman kecil. kehidupan kan. Okey, betul. Sini dapat 3 bintang. Bagus kumpulan ni. Yeay. Sini dah dapat. Jadi persoalan rangkap 2 ialah Persoalan pengalaman dalam kehidupan. kehidupan. Okey, kita connect stesen. Bagus stesen. kita. Stesen seterusnya. Rawang. Stesen Rawang. Okey, pembentang seterusnya. Rawang stesen. Okey. Ni untuk persoalan dalam rangkap ketiga. Saya nak tanya, siapa yang volunteer nak baca? Saya. Okey, boleh. Okey, di atas rakit ini kurupuk kesulitan
Menajamkan kalau dan berkaki ayam. menajamkan kalam dan berkaki ayam, menyusuri denai basah ke sekolah, meninggalkan ibu di anak tangga. So dekat mesej yang dekat baris pertama ni, kita boleh lihat lah dekat mana dia naik rakit ni dalam buah kesulitan. Maksudnya dalam buah kesusahan ni lah, dia lebih kepada kegigihan. Kalau untuk menajamkan kalam dan juga berkaki ayam, maksudnya menajamkan kalam tu macam meningkatkan ilmu pengetahuan dia, dan juga berkaki ayam tu lebih kepada dia tidak berkasut. So kalau menyusuri denai basah ke sekolah tu, maksudnya denai tu juga ada sungai, kawasan-kawasan yang basah untuk ke sekolah, dan juga meninggalkan ibu di anak tangga. Jadi persoalan yang kami cuba keluarkan, dia lebih kepada kegigihan menuntut ilmu. Sebab walaupun dia menghadapi kesulitan, dia terpaksa kaki ayam, dia terpaksa menempuhi sungai apa semua, basah apa semua, tetapi dia tetap pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Dan dia sanggup meninggalkan ibu dia sanggup tunggu anak dia pergi sekolah, dan ibu dia duduk kat anak tangga. So persoalan yang kami keluarkan ni berada di baris kedua dan juga ketiga, iaitu menajamkan kalam dan juga berkaki ayam, menyusuri denai basah ke sekolah. So persoalan ni adalah kegigihan menuntut ilmu, dan juga mesej yang secara keseluruhan kami lihat adalah lebih kepada kegigihan. Okay. Bagus. Okey, cikgu semak pada cikgu dekat sini. Cikgu boleh? Okey. Cikgu nak tadi ada 3 benda. Satu mesej, satu bukti daripada sini, dan satu adalah jawapan, iaitu persoalan. Betul kan? Okey. Dalam rubrik kamu nak menjawab peperiksaan. Oh, sempit tempat ni. Tak apa. Jawapan dia ada persoalan, kegigihan menuntut ilmu. Betul. Sini 1 bintang. Okey. Huraiannya kat mana? Oh, tak ada. Huraian untuk mesej ni di Dia mana? panjang sikit dia. Sebab bukti penyanjat cuba menyampaikan. Betul tak? Betul, cikgu. Tapi dia hanya ada bagi kegigihan. Adakah ini jelas atau tidak? Tak jelas. Tak jelas. Tak apa. Tapi still lagi betul. Tapi dalam peperiksaan sebenar, kita tak boleh bagi jawapan Ringkas. Okey, tak apa. Tapi yang ni pun dah betul. Cuma tak dapat minta. It's okay. Tak apa. Nanti kelas akan datang belajar daripada kesilapan. Baik, cikgu. Okey, bukti. Bukti ada ditunjuk kat sini. Di atas rakit ini kurang kesulitan. Okey, sebab apa kegigihan? Sebab dia macam kesulitan. Maknanya banyak rintangan, banyak kesusahan dia hadap. Dia dalam kesusahan dia dia masih lagi orang kata tak berputus asa. Dia menajamkan kalam, dia berkaki ayam untuk ke mana? Untuk ke sekolah. Maknanya dia kalau awak lah, kalau sulit sangat untuk pergi ke sekolah, awak rajin tak nak pergi sekolah. Konten cikgu. Tapi penyajak kat sini menunjukkan dia Rajin. Okey, ada bukti 1 bintang. Kumpulan ni dapat 2 sahaja bintang. Tak apa, nanti dah tahu kesilapan, nanti baiki di kelas akan Datang. Okey, terima kasih, bagus kumpulan ni. Okey, kita pergi yang terakhir. Stesen terakhir. KSN. Rangka ya. Okey, teruskan komentar. Okey, stesen terakhir ialah rangka 4. Okey, dalam rangka 4 ini kami cuba keluarkan 3 perkara lah, iaitu mesej, persoalan dan juga bukti. Okey, kita melihat kepada mesej, saya baca dahulu rangka ini. Dia cakap, di atas rakit ini ku sanggah badai yang turun pada zaman remajaku, antara mengasah bakat menulis puisi dengan mengasah perasaan melayani hati. Melalui rangka ini, dia ingin menyampaikan mesej bahawasanya zaman remaja penyajak ini penuh ranjau dilalui dengan ketabahan, dan penyajak mula berjinak dengan penulisan puisi sebagai tempat untuk meluahkan perasaan. Okey, melalui mesej ini, untuk mencari persoalan, kami gariskan bukti-bukti yang ada, iaitu seperti ku sanggah badai, pada zaman remajaku, mengasah bakat menulis puisi dan mengasah perasaan. Ku sanggah badai ini dia menunjukkan konflik jiwa remaja. Jadi keseluruhan rangka ini kami melihat persoalan dia adalah persoalan tentang konflik jiwa remaja. Dan tema dia juga cikgu ialah konflik jiwa remaja dan kehidupan. Okey, itu saja. Okey, bagus berarti. Kita berbentar. Jelas. Lagi bentar lagi bagus juga. Janganlah sedih. Okey. Sabar Nadia. Untuk isi pertama, isi jawapan ada persoalan konflik jiwa remaja 1 bintang. Tapi tunggu dulu.
konflik jiwa remaja. Gimana konflik itu? Sangat badai. Sini lagi. Okay. Pada zaman remaja tu mengasah bakat menulis puisi, mengasah perasaan. Tu mana sih? Melayani hati. melayani hati. Maknanya dia tengah konflik kan? Okey, boleh. Bukti ada. Jiwa remaja, dekat mana buktinya ada jiwa remaja? Ya, pandai. Sini ada bukti. Jadi mesej ni mesej ni sync tak? Link tak dengan Link. Sebab zaman remaja penyajak remaja dilalui dan ketabahan dan penyajak mula berjinak dengan penulisan puisi Sebagai tempat untuk mengungkapkan perasaan. Ini apa? Ni mesej. Mesej. Tapi kalau dalam kita nak jawab dalam SPS sebenarnya ini adalah Huraian. Ini ada huraian. Segi satu bintang. Jadi dia ada bukti juga. Tiga bintang. Okey, bagus. Terima kasih. Bintang 5. Masing-masing. Bukan ancaman. Bintang 5. Nakal ni. Nampak kamu nampak seronok ya? Tadi seronok ya sangat ya? Belum habis lagi. Okey. Kita dah ke aktiviti yang kedua tadi, gallery walk. Okey. Apa yang kamu dapat hari ini? 3 persoalan. Persoalan lah sekali dengan contoh cikgu beri. Persoalan pertama, pengalaman dalam kehidupan. Persoalan kedua, kegigihan dalam menuntut ilmu. Dan ketiga, konflik jiwa remaja. Okey, semua lagi bersama dengan cikgu? Okey, untuk cikgu nak tengok, cikgu dah terangkan macam mana kamu nak jawab soalan sebenar. Jadi cikgu akan bagi satu latihan untuk kamu buat bersama-sama. Jadi cikgu akan semak selepas kamu dah siap. Bila siapa-siapa dah siap nanti angkat tangan bagi tahu cikgu, cikgu saya dah siap. Boleh? Boleh. Okey. Boleh ambilkan untuk cikgu bagi kat kawan-kawan. Semua ke cikgu? Semua. Kalau ada lebih nanti pulangkan nanti kat cikgu. Semua dah dapat? Ya. Terima kasih. Okey, cikgu akan bagi masa selama 5 minit untuk kamu jawab. Bermula daripada sekarang. Ingat, kita akan ada isi, huraian, contoh. Isi dia apa, huraian dia apa, contoh dia apa. Siapa yang tak faham nanti angkat tangan. Tanya cikgu. Siapa dah siapkan tangan? Dah, cikgu.
Kalau dah, boleh seorang baca jawapan dia. Siapa sukarela nak jawab jawapan dia? Ya, ikut. Okey, terima kasih Wani. Okey. Soalan dia, berdasarkan rangka di atas, bincangkan persoalan bagi sajak pembentang selain kita. Jawapan saya, persoalan bermuhasabah diri dalam kehidupan. Pengajak mengimbas kembali kisah-kisah lama dalam kehidupan. Contohnya, dalam rangka ini, diketikan di atas rangka ini, ku kayuh kenanganku, mudik ke hulur zaman kecil. Okey, terima kasih Wani, betul. Okey. Bila kita nak jawab soalan sebenar, kamu jangan lupa untuk ambil, tapi sikitlah cikgu nak betulkan tau. Bila kita nak buat sesuatu esei kecil ataupun esei panjang ataupun nak buat huraian, jangan lupa kita ambil sedikit daripada soalan. Persoalan bagi sajak pembentang selain peta ialah persoalan bermuhasabah diri dalam kehidupan. Faham? Okey. Hal ini kerana hal ini kerana penajak mengimbau kembali kisah-kisah lama kehidupannya. Buktinya, ambil ku kayu kenanganku, ambil juga mudik ke hulu zaman kecilku. Faham? Faham. Jadi struktur ayat kita kena betul. Walaupun ia sastera tidak mementingkan tata bahasa, tapi bila kita nak memberikan jawapan, sastera masih lagi berkaitan dengan bahasa Melayu. Jadi kita kena, tata bahasa kita, struktur kita kena Betul. kena ada juga penyambung Ayat. penyambung ayat dan penanda Wacana. Okey, faham? Faham. Okey, betul. Jadi kita hanya buat hari ni, kita hanya buat aktiviti daripada rangkap 1 ke rangkap 4. Okey, lagi 2 rangkap. Sebagai kerja rumah, kamu tafsirkan, keluarkan mesej, keluarkan apa persoalannya, buktinya. Minggu depan cikgu nak kamu kutip. Boleh? Cikgu nak kutip? Boleh. Okey, pastikan buat tau. Boleh. Okey, cikgu nak mana-mana murid bagi tahu apa yang berdasarkan dapatan kamu dapat hari ni. Cikgu lupa. Okey, persoalan yang kamu dapat ni, pengalaman dalam kehidupan, kegigihan dalam menuntut ilmu, konflik jiwa dan remaja. Apa yang kamu dapat tema? Macam kamu nampak cikgu, ada bunga, baju warna oranye, banyak jenis bunga, ada rama-rama. Tema cikgu, tema berbunga-bunga. Dekat sini ada ciri dia, pengalaman dalam kehidupan, kegigihan dalam menuntut ilmu, konflik jiwa remaja. Apa yang tema yang kamu dapat? Siapa siapa sukarela nak jawab? Afika, cikgu. Afika ke Natalia ke? Saya. Okey, awak. Okey, bagus Afika, bangun. Berdasarkan persoalan yang kecil ni, apa yang saya dapat keluarkan tema besar dia adalah kegigihan remaja ini dalam menuntut ilmu. Okey, terima kasih Afika. Betul. Tapi yang kita nampaklah Nilai dan prinsip. nilai dan prinsip hidup ada kan? Ada. Sebab apa kehidupan kan? Ada. Cara berfikir dan bertindak ada kan? Ada. Kegigihan tu, maknanya cara penajak tu berfikir. Keyakinan terhadap diri sendiri ada kan? Ada. Okey, sebenarnya ciri-ciri ini menepati satu tema besar. Mesti kamu tak hafal lagi tema tu. Beberapa banyak jenis cikgu bagi tema dulu. Tema yang besar ialah tema jati Diri. Jati diri ni inilah ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia ada nilai dan prinsip hidup, ada cara berfikir, ada keyakinan. Tak salah. Cuma yang awak cakap tu adalah kegigihan. Kegigihan tu kat mana? Persoalan. Itu adalah isu Kecil. Kita nak yang besar, merangkumi semua. Merangkumi semua ialah jati Diri. Okey, semua dah dapat. Tema dah dapat. Persoalan dah dapat. Okey, seorang bangun. Cikgu nak dengar apa yang kamu belajar hari ni. Boleh? Boleh. Siapa nak angkat tangan? Natalia boleh? Boleh. Natalia, cikgu nak apa yang kamu belajar hari ni? Bangun. Dia berdepan, cikgu. Okey. Apa yang saya belajar pada hari ini, saya dapat menganalisis tema dan persoalan dalam sajak. Okey, saja. Okey, terima kasih Natalia. Okey, cikgu dapat rangkum, kamu dapat keluarkan dah persoalan. Persoalan macam mana nak cari daripada mesej. Mesej tu macam mana nak cari daripada Saja.
Daripada saja. Bukti macam mana nak cari? Ingat bila soalan bincangkan dalam kamu punya soalan sebenar, kena ada isi. Isi itu apa? Isi tu persoalan. Soalan. Mesti ada huraian. Huraian tu apa? Passage. Okey, contohnya apa? Bukti dalam saja. Okey, kamu dah dapat faham?